Benda ni pelik, tapi ayah Nemo sepatutnya jadi betina dan ni sebab dia. Dalam cerita Finding Nemo, kita tahu Nemo dan juga ayah dia Marlin, iaitu ikan clownfish yang hidup bersama. Yang mana Marlin hilang isteri dia dan dia cerita pasal ayah yang besarkan anak dia seorang diri. Tapi kalau korang tahu, ikan badut merupakan spesies yang amalkan sequential hermaphrodite. Maksud dia hermaphrodite ni kunsa dan sequential ni ialah kunsa yang berturutan. Maksud dia satu spesies yang mengamalkan pertukaran jantina daripada satu jantina kepada jantina yang lain kalau ikut sesetengah situasi. Dan sequential hermaphrodite secara umumnya ada dua jenis, iaitu protandry, iaitu jantan dulu kemudian bertukar kepada betina. Kemudian ada protogeny daripada betina ke jantan. Dan dalam kes ikan badut, dia merupakan protandrous sequential hermaphrodite. Maksud dia kunsa yang menukarkan dirinya daripada jantan ke betina. Sepatutnya ikan badut ni dia ada satu sahaja betina yang paling besar dalam koloni tersebut yang akan jadi betina. Tapi dengan kematian betina tersebut, dia akan digantikan oleh mana-mana jantan dalam koloni itu yang paling besar. Jantan ni akan jadi betina dan jantan yang kedua terbesar ni akan jadi pasangan pula kepada sang pondan ni yang baru bertukar daripada jantan ke betina. Jadi itulah kalau pasangan Marlin ni mati, secara teknikalnya Marlin tu dia akan bertukar jadi betina. Dan sistem sequential hermaphroditism ni merupakan satu sistem yang memang dah diatur urus oleh proses evolusi selama berjuta tahun lamanya kerana dia sangat efisien, membolehkan kehidupan ni beradaptasi secara fleksibel dalam pelbagai keadaan persekitaran yang membolehkan mereka menjadi reproduktif. Dan dalam alam kehidupan bukan setakat ada sequential hermaphroditism sahaja, tapi ada simultaneous hermaphroditism, iaitu sistem kunsa yang memang dia wujud dalam dua jantina. Kalau tak silap saya, sesetengah spesies cacing tanah, spesies pan laut dan juga sesetengah spesies ikan memang akan ada simultaneous hermaphroditism. Dalam ikan badut ni, kenapa yang paling besar dipilih yang akan jadi betina? Sebab dalam proses pembiakan seksual, selalunya yang betina akan hasilkan sexual gamete yang lebih besar daripada sang jantan. Sang betina akan hasilkan telur ataupun ovum. Yang mana ovum ataupun telur ni sangat susah untuk dijaga oleh seorang ibu. Dibandingkan dengan sang jantan yang hanya perlu menghasilkan male gamete yang lagi murah dan lagi mudah untuk dibuat macam sperma ataupun benih untuk mensenyawakan telur tadi. Jadi sebab tu selalunya betina akan jadi lagi besar sebab haiwan yang lagi besar ni ada kemampuan untuk simpan lagi banyak tenaga dan ada lagi banyak kalori untuk diberikan kepada anak yang akan dibesarkan olehnya. Jadi sebab tu dalam sequential hermaphroditism ni secara umumnya yang mana yang lagi besar itulah yang akan bertukar jadi betina. Walaupun mungkin kita rasa benda ni pelik, tapi sistem kunsa, sistem bertukar jantina ni sebenarnya sangat normal dalam alam kehidupan. Yalah, alam dia tak kisah kita rasa benda tu secara sosialnya tak bagus ataupun tak. Kalau dia wujud, dia tetap secara alamiahnya wujud. Mereka tak ikut peraturan yang kita letakkan. Apa yang berfungsi untuk kemandirian hidup, itulah yang akan diwariskan ke generasi seterusnya. Kalau korang dengar cerita-cerita pelik pasal alam kehidupan, korang boleh tekan butang follow.